Assalamualaikum. Hari ni kita nak masak gulai lemak nanas bersama udang. Selalu kita buat pejeri, hari ni kita nak masak gulai lemak nanas. Tengok besar ni, tahu berapa? Dia kilo pula, dia kira kilo. Sebiji ni dapat jadi RM8. Itu kalau kita jual beli kat tepi jalan lah. Kalau kat pasar raya dia memang harga dia dah tetap dah RM5, RM6 macam tu. Ni RM8. Sedap sangat lah nanas dia ni. Jom kita proses macam mana kita nak buat. Potong dia punya apa ni? Sanggul ke apa? Potong ni. Potong. Ini dah nanas dia mahal, kita tanam lah. Rajin-rajin lah. Kalau nak tanam tu kan, tarik ni dulu. Tarik ni dulu. Buat macam tu. Kan? Sekejap lagi kalau kita dah tarik ni, dekat-dekat sini lah dia keluarnya, dia punya akar-akar dia tu. Nanti dia jadi boleh hidup lah. Allahu Akbar. Tambahlah kan musim-musim hujan ni, kita tanam apa saja pun hidup. Okey. Kita buang ni, nanti akak nak pergi tanam kat belakang rumah. Bila dapat hasil tu tak kira, janjinya kita tanam. Rajin-rajin lah. Kita kan tanah luas. Okey. Sekejap lagi nak pergi tanam. Buang dulu. Bau dia pun wangi. Memang special lah. Kadang-kadang kalau kita beli yang murah tu tak ada bau. Wangi tu. Okey. Pastikan nanas tu dah dicuci. Sebab kita tak nak basuh kali kedua lah. Kita potong ni, sekejap lagi kita terus masak. Nanas ni kita potong macam ni, nyerung-nyerung macam ni. Tapi sebenarnya kalau kita nak potong macam mana, kita tak kisah pun. Mana ada istilah kata salah kalau kita masak. Yang tak masak tu yang salah. Kita potong macam ni, berhati-hatilah sebab takut kena luka tangan pula. Kan? Macam biasa, bawang. Tak berapa banyak sikit bawang. Kunyit. Ni pun nak blender je. Kalau rajin tumbuk, tapi akak nak blender. Cili burung. Cili bawang dengan kunyit yang telah dikisar masukkan. Ni santan cair. Kita masukkan serai. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan serai. Kemudian kita masukkan daun kunyit. Kemudian kita masukkan garam. Bubuk perasa sikit. Nanas ni cepat masaknya, cepat lembut. Kemudian kita masukkan udang. Asam keping saja, nak bagi masam-masam sikit. Nanas tu pun memang masam. Garam sikit lagi. Okey. Kita masakkan udang tu sekejap lagi. Kan baru je masuk tu, biar dia nak masukkan gula 1 sudu, nak balancekan rasa dia tu. Masam, masin, manis.
Okey, masuk sikit je. Okey, kita masukkan santan pekat. Bila kita masukkan santan pekat ni, kita nak kena rasa balik lah masam dia apa sekali. Okey, tunggu dia mendidih sekejap, boleh angkat. Okey, gulai lemak nanas bersama udang kita telah pun siap. Saja nak tunjuk, semua pun orang reti. Tapi nak share-share, suka-suka masak kat rumah. Jadi kepada yang menonton, jangan lupa komen, share dan subscribe. Bye, kita jumpa lagi. Sedap ni kalau makan bersama dengan ikan perkasam.